Dia punya bling-bling hari ni bukan main lagi itulah orang ni lawa cantik dia baju dia pun kilau-kilau. Okey, hari ni ada laksam. Ya Allah, apa khabar, Okay, ini menu untuk Ramadan. Okey. I nak, walaupun kita ada 50 macam, but I nak recommend yang the best. The best of the best lah Okey. First kita ada laksam. Laksam. Alamak. Laksam ni kita ada. Ya. Okey. Lepas tu kita taruh kuah laksam dia nampak ni. Sikit ni laksam ai. Nak lagi boleh. I suka laksam. Laksam ni is actually macam food lah. Melayu punya macam cicong fan tau. Kelantan. Oh, Allah sokmo. Kuah dia pakai ikan banyak Banyak, taruh ikan ni banyak. Tak lokek. Lepas tu you tolong you kat sana, you tabur semua ni. Semua I taburkan. Ini Ni mesti nak kena taruh ni. Correct, ini bunga kantan, awak. Cantik ni. Bunga Bunga kantan. kantan, jangan lupa timun, Sambal daun, dia. sambal semua nak kena. Ya, tak nak tauge sayang. Tak nak tauge, okey. Telur burung boleh? Sambal, telur burung boleh. Telur burung. Telur burung boleh, telur abang boleh tak? Tak. Dia masam dia datang Ni lagi dari mana? sikit. Rendah-rendah dia nampak Habis cantik. ambil limau kasturi lagi. Limau kasturi. You perahkan dia. Nak kena perah. Aku lagi nak kena perah ya Allah. Sama dia. Masya Allah. Nampak ni? Kita Alright. dah Ini sampai. dia laksam. Laksam. Laksam Kelantan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Okay, second. Tamu-tamu kita ramai kat sini. Lampu kan sama. main lagi berkala-kala air raya. Okey, ni Cina. apa? Mi Sia Mama. Okey. Mi Sia Mama. Look absolutely marvelous Look at the gravy guys. Kuah Apa dia, tu? tengok. Kuah dia pekat, Pekat, tauco tak lokek, udang tak kering lemak. semua ada nampak ni. Itulah orang dulu masak mesti nak pakai udang kering Betul, tauco dia ada. Tak lokek yang Mama. Dia kena ada gula jadi seimbang. Ya. Dia dah masam, dah masin. Faham. Lepas tu taruh apa ni? Kalau Apa ada ni? kacang. Kacang. Kacang ini. Kucai. Tahu sikit, tahu sikit. Sambal sikit. Sambal sikit. Sambal The first time I saw. Ada. Ni. Ada. Limau. Ni Limau mi siam limau. Oh, mi nampak. siam Mama ni dia macam mi siam cuma dia pakai santan. Gitu. Gitu. Dia manis sikit, lemak sikit dan kacang dah tabur. Dah. Alright. Tabur lagi sikit. Nah. Kacang habis. Tabur sikit lagi. Ah, Nampak okey kacang dah. gitu. Wow. Jawa. Jawa. Bukan Johor. Jawa makanan Jawa. Punten ni actually dia nasi lemak kepal. Nasi Yang dah lemak dikepal, then lawakan dengan Sambal cabai hijau. hijau dengan ikan bilis. Ada Nampak ni? campur Sedap tau ni sambal ni. nampak ni? Memang sedap. Kalau yang satu lah 4 dekat sekali. Boleh. Oh Allah lah Allah. Okey, sekarang Bawa kita tunjuk lah mi Wak Kato. Wak Kato memang nama orang tu. Nama orang tu Wak Kato. Kami mi Wak Kato kat tepi. nampak basah-basah. Dia pakai daging lembu, dia pakai stok daging lembu. Sedap kurang. Lepas tu you kena taruh bawang goreng Okey. dengan dia punya limau. Okey, bawang goreng dekat sana kan. Let's go there. Ini untuk orang berbuka Ramadan Yes. Okey, siapa-siapa nak buat booking untuk buka Ramadan is 1 for 1 Yes, correct. Promosi masih 1 for 1 lagi. dekat Permata nombor saya. 73 Sultan Gate tu Jadi bulan Ramadan lunch kita tak buka tau. Lain tak buka Oh, dia dinner je Dinner lah. Everyday. Ramadan ke puasa? Everyday kita buka. Everyday the whole of Ramadan only for dinner Yeah. Berapa awak kena call kat sini, awak kena call. Abang, ya Allah abang, apa khabar? Ini kita panggil Abang Handsome. Abang handsome Abang Handsome. Abang cantik. Jadi nak tunjukkan kita Okey. rawon Rawon risotto. Okey, rawon risotto macam nasi rawon. Ya. Tapi I gunakan risotto rice, aburo rice. Tapi kalau kita makan nasi rawon kan kuah banjir. Ya, betul. So I do risotto tapi no cheese. Risotto tu maksudnya macam pekat gitulah nampak ni. Nampak? Okey. Nampak? Itu Tu. dengan daging dia. Ya. Daging dia beef Beef dia. Lepas Beef, tu kita makan ada. nasi rawon kan selalu ada tempe. Ada tempe. So kita taruh tempe kat sini. Ya. Okey, tempe. Ya. Okey, lepas kita kasih dia ni serunding. Serunding. Dan lepas tu kita kasih telur. Telur burung lah. Quail eggs Alright, quail egg. And then kita taruh Sambal. Sambal ni macam belado memang belado Then lawankan dengan ni. Dengan inang-inang. inang nampak cantik. Apa ni? Kita kasih warna pink color lah Ya, pink colour. Pink color untuk awak Amy Ya betul. Amy kan suka pink. Nampak ni? Itu. Pink. Okay, satu. So you nak makan ni, you Kuning kena sikit boleh. you kena patahkan dia. Okay, There you go, rawon risotto. Wah, rawon risotto very nice. Ya,
Yeah, so it's a fusion. By the way, I'm Chef Mel, I'm the culinary director of this restaurant. Ini kita ada ikan bakar Ikan bakar barramundi. Ikan bakar barramundi. Okay. All here is listed with all the names so you can understand what kind of food that they are serving. Ikan bakar. Tengok. Lawankan Lawankan. dengan budu air asam. Mana dia? Lama Dia. pingsan. Budu dan sedikit kicap, Siapa pun cili sedap. padi. Ya, There you gitu. Alright, ini ikan barramundi. Kau tengok nanti dia sambung tau. Dia nak sambung. Ada. Tu dia nak sambung. Okay. You suka lemak cili api? Boleh. Seafood? Boleh. You suka kentang? Boleh. Kita gabungkan jadi seafood casserole. Okey, mana dia? Ni dia. Dia semua sederet is together on the same row. Nampak? Itu. Okay, kalau Ramadan tak lengkap kalau tak ada ayam percik. Ayam percik. Ayam mesti nak percik ada, merocek-rocek. Ayam percik merocek-rocek nampak mesti ni? ada. Kita bakar ni dekat atas arang tadi. Kita taruhkan sos percik ni. Nampak ni, semua cah nampak ni. Nampak? Dia Selera. bakar tau, nampak char dia. Ni kampung air ni. Ya. Ni kampung air ni. There you go. Gitu. Taruhkan udang bakar tu sikit. Boleh, dah terlanjur kan. Lanjutkan. Ah. Itu prawn tandoori. Prawn tandoori. Prawn Okey. tandoori masukkan sekali. 2 keping? Masuklah 4 kapal. Boleh. Biar penuh syarat barat sekali. Syarat barat. Orang satu Okey. Seorang satu nanti you share lah dengan sos apa ni? Ni sos apa? Mint sauce, mint chutney. Mint chutney. dengan udang tu. Okey, jangan salah Meriah. 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 Selamat Ramadan. Ya, I saja tak nak tunjuk sate. Sate lah. Pertama itu ada nasi kerabu. Okey, beef rendang, sambal telur puyuh, pulut kuning, paru belado, ayam goreng berempah, prawn fritters ataupun cucur udang. Cucur udang dia seketul-seketul kau tengok. Macam-macam dia ada. This one is lontong goreng, kacang pul, chili crab dan juga tulang Tulang dia ada mantau semua for you tu. Choose. Dan sekarang kita sambung lagi dengan dia punya udang tandoori and barang-barang dia yang sungguh happening sekali Kat tepi sini ada sate tau. Dalam dia ada sate. Okey. Awak boleh datang, awak boleh tengok, awak boleh ambil ni semua. Tapi kita ni kan pelahap. Bila kita sampai je terus tengok main dish. Sepatutnya dekat sini dah ada starter. Down here already have starter. Okay, they got mussel, got shell, got salmon, got prawns, and there's a lot more to give. Okay, and plus also all the sauce. Nampak? Sekarang kakak kau nak makan. Gado-gado. Okay, and all the chili that you want to choose, whichever is written here. Dan juga kita tengok macam-macam benda dia This one you can make your own pie tea. Okay, ni pie tea, this is the pie tea. Then you can put inside the pie tea. Then you can put all these condiments lah. Alright, this is based on peranakan. Ni gula Melaka Alamak, bidadari. Ni apa? Cik Molek. Cik Molek daripada Jawa awak nampak macam telur ikan. Jadi magnet lah. Alamak. Saya nak lawan chef. Asyik dia aja. Gimana kakak Adil? Nak macam mana? Alamak. Dia pandai pilih. Bidadari datang. Betul. Dia jom dulu. Cuma belum. Tengok. Saya tengah sibuk. Kita baru nak sampai dia dah black out Macam mana? Kuih-kuih yang macam-macam kuih lapis ada kat sini. So you can come to this kuih corner and also Serawa durian Serawa durian sedapnya. Nanti nak makan ada lama. Nampak ni? Ribuan Serawa durian ni. Very very sedap. Ni ada mini burger, Cider roti john, roti john, frittata. Dan kita ada bakwan sayur, bakwan, lempeng. juga lempeng bersama sambal ikan bilis nampak. Macam-macam kan? Semua tekan Melayu ni. Kat sini pun also ada roti cirai Tak termakan Macam mana lah kita nak makan macam tu Penuh syarat barat. Semua awak boleh ambil tau dessert. Kau tengok dessert corner dia. Macam-macam bubur sum-sum pandan semua ada. Tinggalan air-air dah lepas tu bolehlah coffee drinking. Pak Ali kat sini buat apa? Ya Allah. Dia pun ada kat sini. Jangan semput baik-baik. Nanti sakit jantung. Ya Allah, Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laksa ni sedap you. Sedap, eh? Very good. Very nice. Very very good. Oh, can you like today? Try the. Ini apa? Mi siam. Mi siam mama. Mi siam mama ya. Tadi ingat mi siam Bangladesh. Mama dia sedap. Udang tanduri. So the chef must be also Itu makan udang. Mi goreng wak katok. Kau jangan main mi goreng wak katok. Sedap. Sedap lah, dia semua sedap lah. Tak boleh cakap apa-apa. Dah berkali-kali, dah bertahun-tahun datang. Tetap sedap. Ramadan hanya buka pada malam hari saja sebelum buka. So you have to make a reservation, probably 5. So start coming in at 6 o'clock. Awak boleh cepat-cepat buat reservation So Permata Restaurant is next to Istana Kampung Glam. Okay. Next to the Kampung Glam Palace. Ini yang pada Johor ni lembut betul punya pulut. Kalau nak makan ayam ada pisau. Oh ya ya. Ayam ni sedap ayam dia. Makan sedap. Sedap. Ikan bakar dia lovely kata dia Dia first time tau datang sini. Ya. Apa rasa dia? Sedap. Semua, Dia punya sounding dia pun very nice. Dia memang rumah lama. Right now kita macam in the candlelight dinner lah. Kita tengah candlelight dinner. Tengok. Oh tulang, dia ambil tulang. Mana? No matter what, I will still have this. Makin telur macam Ayam berempang. Tiba-tiba dah ramai. Ramai. Full house. Chili crab lah, apalagi kan dengan mantau. Mantau. Singapore chili crab. Ambil fresh. Ni apa? Oh, Dewi Puspa. Oh, ni watermelon ni. Ada lychee ni. Oh, terima kasih. Terawa durian. Dah. Terawa durian ni very sedap. the taste is just nice. Cukup sedap-sedap, tak manis sangat. Not so sweet. Ni Iskandar ni datang sini buat apa? Tak, saya nak Ni dia datang sini nak makan. Dia suka nak makan makan. kita. Dia pun nak makan juga. Favourite, tanya dia. Favorite spot ni. Favorite spot. Si tahu si jemput keturang. Of course. Terima kasih. Kata orang kalau isteri datang, kata orang memang hati saya berbesar sekali lah. On behalf of Mata, thank you so much to Amy. Terima kasih. Thank you so much. Boleh nak ambil gambar. Okay, awak baca kat sini bila sampai bila, when until when this halal 1 for 1 buffet with all the informations. Awak boleh screenshot Screenshot. Okay, dah screenshot belum? Kat mana lagi? Dekat Permata Singapura. Dekat sebelahnya Istana Kampung Glam. Awak tengok ni siang hari saya tunjuk awak. I show you on a bright daylight so that you every year I show you at night, malam saya tunjuk awak pasal malam. Ini siang hari ni Istana Kampung Glam. Ini Permata ataupun Gedung Kuning, alright. Sini Sultan Gate Road nombor 73, number 73 Sultan Gate Road. If the bazaar is closed, you can go by Beach Road. Awak boleh datang straight sampai kat sini. Datanglah. Power. Sibuk betul lah kereta ni. Kan? Datang tau.